Dah tak perlu dah nak diplomatik ke apa. Tolak semua tu, ketepikan. Ban. Mereka-mereka yang berkaitan ni di-ban daripada datang Malaysia ni. Bagi menunjukkan bahawa Malaysia ni tegas. Dah tak boleh dah, nak diplomatik. Diplomatik. Habis tu orang yang ikat Palestin kena mati. Okey, kalau ikut cekadak kau ni, kita nak kena putuskan hubungan diplomatik dua hala dengan negara Amerika Syarikat. What? Okey, letak dalam kepala kau ni, Amerika ni rakan dagangan terbesar dalam negara ni. Data rasmi kau pergi baca daripada Jabatan Perangkaan DOSM, pelaburan langsung asing FDI. Kau tahu FDI? Dari Amerika di 106 bilion ringgit, 10 ke 11% daripada total keseluruhan FDI dalam Malaysia ni. Tahun 2024, tahun lepas, aliran masuk FDI pun 51 bilion. Sebahagian besar tu pelaburan daripada syarikat-syarikat gergasi Amerika. Name it yourself lah, Intel, Amazon, Google, Microsoft, Boeing apa semua, macam-macam lagi. Jumlah ini saja dah cukup nak tunjuk pada kau pengaruh Amerika Syarikat ni ke atas negara kecil. Negara membangun macam negara kita dari segi ekonominya, perdagangannya, semualah. Contoh paling mudah lah, Mat. Nak kau faham ni, Mat. Negara kita ni, Mat, negara pengeluar, pengeksport utama rantaian semikonduktor dunia. 13%, lebih 13%. Pasaran global semikonduktor ni datang daripada Malaysia. Syarikat-syarikat Amerika, Intel, Micron, Broadcom ni semua dah lama dah pacak operasi besar-besaran dalam negara ni, Mat. Sama lah, Mat, sektor lain, Mat. Renewable energy, ekonomi digital, syarikat-syarikat gergasi, Amazon Web Service, Google, Microsoft, berpuluh bilion dah melabur dalam negara ni, Mat. Sebab tu kau tengok pusat data, cloud service, AI, cyber security, teknologi digital, semua dah ada dalam negara ni disebabkan oleh apa, Mat? Syarikat-syarikat Amerika melabur kat sini, Mat. Sebab itu, Mat, syarikat tempatan, syarikat-syarikat lokal kita ni boleh guna, boleh ambil teknologi daripada luar negara, daripada Amerika ni, buka peluang pekerjaan kepada anak-anak muda dalam bidang IT, bidang digital, ekonomi apa semua, buka peluang pekerjaan, beratus ribu peluang pekerjaan. Yang dapat benefit ni siapa dia? Rakyat dekat bawah ni, Mat. Sebab tu bila hari tu Donald Trump dia bubuh kadar tarif melampau pada negara-negara seluruh dunia ni, habis kelang kabut satu dunia sebab Amerika dia kawal habis. Semua dia kawal Amerika ni. Sebab itu dia gergasi dunia kita nak bergaduh dengan mereka. Maksudnya dekat sini, Mat, untuk kau faham, Mat, kalau Datuk Syed Anwar ikut apa yang kau nak, kerat hubungan diplomatik dengan mereka, ni sektor-sektor kritikal ni, Mat, yang memang sangat-sangat penting dalam negara ni akan terjejas teruk, yang akhirnya majoriti rakyat Malaysia ni akan terkesan hilang peluang pekerjaan, tak ada kerja apa semua. Dia bukan semudah tu, Mat. Dia bukan semudah kau duduk dalam bilik kau rekod video, kau menjerit-jerit suruh kerajaan putuskan hubungan dengan Amerika, sebab kita nak pertahankan saudara kita di Palestin. Tak semudah tu, Mat. Kau tanya apa negara kita buat nak bantu saudara kita dekat Palestin, dekat sana tu. Kau pun tahu, Mat, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, Perdana Menteri kita, penaung sumut Nusantara. Kerajaan kita luluskan peruntukan beratus juta bantu tu misi sumut Nusantara ni. Kerajaan kita buat pembangunan dekat sana, bina sekolah, bina hospital, bina masjid, macam-macam dah kita buat ni ikut kapasiti, kekuatan kita selaku negara kecil dalam dunia ni. Kita dah buat macam-macam dah, lebih daripada apa yang patut kita buat dah pun. Lagi kau nak tanya apa negara kita buat. Tapi dalam waktu yang sama, kita kena pakai otak juga. Kita nak memerintah, nak jadi kerajaan, kena ada otak. Kita nak jemput Donald Trump untuk sidang ASEAN sahaja. Bukannya kita jemput tu bermaksud kita mengiktiraf, kita setuju apa sahaja yang dia buat. Pendirian kita jelas daripada dulu tak pernah berubah. Isu kemanusiaan kita solid, berdiri, tak berubah pun. Tapi dalam waktu yang sama, diplomasi dengan negara-negara besar ni kita kena jaga. Dalam konteks ASEAN, contoh Malaysia ni pengerusi ASEAN. Takkan Malaysia nak cari pasal dengan negara kuasa besar Amerika ni, habis impak dia tu, habis negara-negara ASEAN ni terkesan.